Yara approve, sedap katanya. Yap, kepada peminat bingsu, bolehlah datang ke Beans Dessert and Cafe. Salah satu cawangan ni terletak di Seksyen 7 Shah Alam. Untuk cawangan ini dibuka setiap hari. Terdapat pelbagai jenis dessert yang halal, termasuklah pelbagai jenis perisa bingsu ada ditawarkan di sini. Beans Cafe Dessert Seksyen 7 Shah Alam ini terletak di tingkat 1. Keluasan sederhana tetapi dekorasi sangat cantik. Gabungan warna-warna pastel menjadikan kafe ini begitu comel. Dan inilah 3 bingsu yang telah saya cuba. Yang comel ni bingsu coconut. Saya juga telah mencuba salty pistachio dan pilihan anak-anak lotus biscuit. Bingsu coconut ni not bad tau rasa dia, dengan kisaran halus ais kelapa kering. Rasanya seperti coconut shake dalam bentuk kisaran ais halus. Lotus biscuit ni memang favourite anak-anak saya. Lemak-lemak biscuit tu begitu sempurna. Ada taburan almond flakes dan juga biscuit. Yang ini pun mantap juga rasanya. Love juga dengan rasa salted pistachio ni. Bingsu yang tidak terlalu manis. Diorang ada add-on kuaci di dalam. Bersempena dengan Hari Ibu, ada promosi yang cukup menarik. Hanya beritahu kod Ayu sama Bings dan korang akan dapat 50% diskaun untuk pembelian bingsu yang kedua. Promosi ini hingga 29 Mei je tau. Jangan lupa datang, okey?